Petronas rancakkan raya lagi. Hadiah utama 20,000 duit raya. Ikut langkah mudah boleh menang bergaya. Dalam kedai mesra belanja 10 saja. Untuk minyak pula hanya 40 saja. Jadi ahli mesra atau guna settle saja. Sisakan beraya boleh menang bergaya. Hadiah utama 20,000 duit raya. Ikut langkah mudah boleh menang bergaya. Singgah Petronas rancakkan raya lagi. Dalam proses itu serah pada SPRM. Kemudian kalau tidak ada penawaan, tak ada apa-apa. Kalau ada penawaan itu soal lain lah. Ya. Kes pengambilan pekerja asing, Menteri Sumber Manusia tidak perlu bercuti. Kerajaan bawa pulang rakyat Malaysia jika konflik di Sudan ancam nyawa mereka. Dan pasukan petugas 1MDB teliti semula penyelesaian Goldman Sachs. Anda sedang menonton Buletin Utama 17 April. Saya Muhammad Ahmad Hamdan. Saya Izrina Amir Hamzah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar baru dipanggil untuk memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan bukannya sudah didakwa di mahkamah. Sehubungan itu, semua pihak diminta tidak membuat telahan terhadap siasatan yang sedang dilakukan SPRM. Malah kata Perdana Menteri tiada keperluan untuk Sivakumar mengambil cuti atau direhatkan ketika ini. Adakah Datuk Seri merasakan bahawa beliau patut bercuti dahulu sementara siasatan susah? Dan masih siasatan belum ada pertuduhan. Ya. Kalau umpamanya siasatan, saya selaku Perdana Menteri diminta untuk bagi penjelasan. Takkan saya kena letak jawatan. Jadi kita kena bezakan siasatan itu dalam proses itu serah pada SPRM. Kemudian kalau tidak ada penawaan, tak ada apa-apa. Kalau ada penawaan itu soal lain lah. Ya. Jadi bagi saya kita tak boleh buat telahan awal. Perdana Menteri ditemui media selepas Majlis Pelancaran Karya Agung Sair Al-Salikin dan Hikayat Iskandar Zulkarnain di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka DBP di Ibu Negara. Beliau diminta mengulas sama ada Sivakumar yang juga ahli Parlimen Batu Gajah perlu bercuti atau berehat sementara ekoran siasatan yang dijalankan SPRM. Ujar Datuk Seri Anwar, kerajaan pimpinannya tegas dalam prinsip soal tata kelola dan bantras rasuah tanpa mengira latar belakang dan parti politik individu yang disiasat atau didakwa itu. DAP dalam pada itu memantau rapi perkembangan siasatan membabitkan Sivakumar yang juga merupakan timbalan Setiausaha Agung Parti. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke dalam pada itu sependapat dengan Perdana Menteri, timbalannya itu tidak perlu diarah bercuti. As far as we are concerned, he's not a suspect in this case. He's just giving his cooperation. So at this point of time, we will still observe the development. So there is no instruction from the PM for him to take leave at this point of time. Dalam pada itu, Sivakumar menafikan laporan media kononnya kediaman beliau digeledah SPRM semalam.
Ketika diasak persoalan terbabit berulang kali susulan siasatan membabitkan kes pengambilan pekerja asing, beliau sekadar memberi jawapan ringkas kepada wartawan. Namun menegaskan pihaknya akan memberikan kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang dilakukan SPRM. Ini masih dalam proses siasatan dan kalau apa-apa kita akan bagi kerjasama yang penuh. Okey? Itu saja. No, I was not arrested. Not arrested. Just to give statement. So, saya nak kata saya akan bagi kerjasama, saya akan bagi kerjasama. Itu saja. Terdahulu, media melaporkan SPRM menggeledah pejabat dan kediaman Siva Kumar dikatakan bagi melengkapkan siasatan kes. Dengan memetik sumber, laporan media itu mendakwa penggeledahan terbabit bagi menjejaki wang yang disyaki terbabit dalam kes yang sedang disiasat SPRM membabitkan beberapa pegawai kanan di Kementerian Sumber Manusia. SPRM sebelum ini dilapor menyerbu pejabat kementerian di Putrajaya Khamis lalu, di mana seorang pegawai kanan Siva Kumar ditahan. Sehari kemudian, SPRM menahan Setiausaha Sulit Menteri Sumber Manusia itu berhubung siasatan rasuah itu. Turut ditahan seorang ahli perniagaan dari Ipoh. Kesihatan lebih bermutu dengan Koko. Sama-sama healthier. Pasukan Petugas One Malaysia Development Berhad 1MDB yang ditubuhkan kerajaan sedang meneliti semula perjanjian penyelesaian Goldman Sachs dengan kerajaan berkaitan syarikat itu. Datuk Seri Anwar berkata beliau bersetuju dengan pandangan Ketua Pasukan berkenaan yang juga Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani supaya penyelesaian kerajaan dengan Goldman Sachs bernilai $2.5 bilion Amerika sebelum ini diteliti semula. Masalah dengan itu, Saudara Jugani sedang tumpu dan dalam maklumat awal nampak dia masih berpandangan bahawa harus dirongkai semula perjanjian dengan Goldman Sachs. Saya setuju kerana daripada awal saya anggap ini dibuat secara gopoh-gapah, maka dia timbulkan banyak persoalan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata fungsi dan peranan pasukan petugas khas itu sudah pun berjalan. Beberapa wakil serta pengarah telah dilantik termasuk daripada Kementerian dan Peguam Negara. Sebelum ini, media melaporkan Datuk Seri Johari berkata Goldman Sachs mengambil kesempatan daripada rundingan lemah oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menangguhkan pembayaran sejumlah besar yang masih terhutang kepada Putrajaya di bawah perjanjian penyelesaian yang dimetera lebih 2 tahun lalu. Sementara itu, ketika berucap bagi melancarkan Majlis Karya Agung, Sair Al-Salikin dan Hikai Iskandar Zulkarnain, Perdana Menteri berkata kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM3 juta bagi pengurusan yayasan karyawan dan RM2 juta tambahan bagi mempopularkan karya sastrawan negara. Langkah itu bertujuan memberi pengiktirafan kepada sastrawan negara serta bagi membolehkan sehingga 60 judul baharu diterbitkan serta dikembangkan menjadi karya agung yang boleh diteladani. 91 halaman. Kesihatan lebih bermutu dengan Koko. Sama-sama healthier. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyarankan kerajaan bersedia untuk membawa pulang rakyat Malaysia di Sudan sekiranya konflik di negara itu bertambah tegang. Menerusi catatan di laman Facebook Istana Negara, Seri Paduka Bertitah menyeru seluruh rakyat untuk bersama baginda mendoakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia yang berada di Sudan berikutan krisis yang berlaku di negara itu ketika ini. Al-Sultan Abdullah turut menyeru masjid mengadakan solat hajat dan doa selamat, memohon ihsan Allah Subhanahu Wa Taala agar rakyat Malaysia berada di bawah lindungannya dan ketegangan di Sudan dapat dihentikan dengan segera. Konflik di Sudan yang melibatkan tentera Sudan dan pasukan separa tentera Rapid Support Forces RSF telah mencetuskan pergolakan politik serta menggugat keselamatan di negara itu. Sehingga kini angka korban mencecah hampir 100 orang manakala lebih 1,000 mangsa cedera. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan memantau rapi konflik yang berlaku di Sudan. Rakyat Malaysia akan dibawa pulang sekiranya situasi semasa memberi risiko kepada keselamatan mereka. Kita masih pantau, saya dapat laporan maklumat tadi pagi dan kita masih lagi rasa keadaan untuk rakyat Malaysia terkawal, tapi sebaik saja kita rasa ada risiko, kita akan bawa mereka pulang. Wisma Putra sudah mengenal pasti 29 rakyat Malaysia di negara bergolak itu dan kesemua mereka dalam keadaan selamat termasuk 11 pelajar.
Serentak itu, Wisma Putra melancarkan bilik operasi 24 jam bagi memantau situasi terkini pergolakan di Sudan. Komunikasi berkumpulan melalui WhatsApp turut dilakukan bagi mendapatkan perkembangan terkini. Wisma Putra dalam kenyataannya memaklumkan pihaknya mengikuti secara dekat perkembangan di Sudan bersama agensi kerajaan yang lain termasuk Majlis Keselamatan Negara MKN dan beberapa agensi lain. Rakyat Malaysia yang berada di sana dinasihatkan ambil langkah berjaga-jaga dan tidak mengambil risiko untuk keluar buat sementara waktu. Mereka boleh berhubung terus dengan pihak Malawakil Malaysia di Sudan dan sebarang makluman atau tindakan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dalam pada itu, pemimpin-pemimpin negara Afrika Timur menggesa pertempuran di Sudan dihentikan serta-merta. Pejabat Presiden Kenya memaklumkan gesaan itu dibuat pemimpin dari blok serantau dan pihak berkuasa antara kerajaan mengenai pembangunan IGAD yang mengadakan sesi maya tergempar semalam. Mereka terdiri daripada Presiden William Ruto dari Kenya, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir, Yoweri Museveni Uganda, Ismail Omar Guelleh Djibouti dan Hassan Sheikh Mahmud Somalia. Sidang berkenaan juga memutuskan untuk menghantar Presiden Kiir, Ruto dan Guelleh untuk mendamaikan kumpulan yang berkonflik secepat mungkin, meminta kedua-dua pihak berkonflik menyediakan koridor selamat untuk bantuan kemanusiaan di Khartoum dan bandar-bandar lain yang terjejas. Kesihatan lebih bermutu dengan Koko. Sama-sama healthier. Sekolah ditutup gara-gara bumbung rosak dipukul ribut. Laporannya seketika nanti. Pastikan udara dalam rumah bersih. Gunakan penapis udara Kuku. Amalkan minum air yang bersih. Gunakan penapis air Kuku. Dapatkan tidur yang lena. Gunakan tilam Kuku. Projek hartanah milik Malaysia Battersea Power Station di United Kingdom catat sejarah apabila menjadi hos bagi acara iftar community. Laungan azan dan solat maghrib berjemaah juga pertama kali diadakan di lokasi ikonik itu. Laporannya bersama Haliza Hashim dari London. Asyhadu an la ilaha illallah. Berlatar belakangkan serombong ikonik Battersea Power Station, lebih 250 warga London termasuk diaspora Malaysia menghadiri acara iftar community yang dianjurkan Badan Kebajikan Ramadan Tent Project. Program sepanjang bulan Ramadan ini bertujuan berkongsi mengenai amalan berpuasa dan Islam dengan masyarakat. Di London, Ramadan tahun ini terus dimeriahkan dengan acara berbuka puasa dan solat maghrib berjemaah di pelbagai lokasi ikonik seperti di Royal Albert Hall, Stadium Wembley dan hari ini di Battersea Power Station. Nilai inklusif ini telah mendapat respon positif daripada pelbagai bangsa dan agama. Dalam ucapannya, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke UK, Datuk Zakri Jaafar berkata, Malaysia berbangga menjadi sebahagian daripada sejarah projek komuniti antarabangsa. Projek ini berlangsung tanpa mengedepikan masyarakat tempatan, melibatkan mereka, mewujudkan rasa kekitaan, belonging antara kita bersama dengan masyarakat tempatan. And for us to do this with the support of the Malaysian community, it's a great way to celebrate the Battersea Power Station, but also celebrate Ramadan and celebrate the Open Iftar, both of those things coming together here.
Battersea Power Station milik sepenuhnya syarikat Malaysia, Sime Darby Property, SP Setia Berhad dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, dibuka secara rasmi kepada orang ramai pada Oktober tahun lalu. For the Muslim community in particular is a real honour for all of us at Battersea, and we're delighted to be able to host it this evening. Sejak dimulakan 10 tahun lalu, Open Iftar telah menyediakan lebih 300,000 hidangan di lebih 20 bandar di United Kingdom. Halisa Hashim, TV3, London. Sekolah Kebangsaan Ujong Batu di Kangar Perlis terpaksa ditutup sementara 2 hari lebih awal sebelum cuti panjang sempena Aidilfitri setelah sebahagian blok utama sekolah rosak dipukul ribut. Cuti kecemasan itu diberikan mengambil kira aspek keselamatan selepas bumbung sekolah, pejabat pentadbiran dan beberapa bilik darjah rosak. Kejadian ribut itu berlaku sekitar 2.40 petang semalam sebelum disusuli hujan lebat. Kerosakan melibatkan blok utama sekolah iaitu pejabat pentadbiran dan 3 kelas tahun 4 hingga 6. Ketika tinjauan siang tadi, warga sekolah bergotong royong membersihkan kesan ribut dibantu pihak pejabat pendidikan serta agensi lain. Pihak Angkatan Pertahanan Awam APM turut memasang kanvas sementara bagi menutupi keseluruhan bumbung yang tercabut. Pagi ni kita hanya untuk pembersihan dan bumbung ni dulu sebelum kita serahkan sepenuhnya kepada Jabatan Pendidikan untuk estimate nilai kerosakan, dan kita hanya menerimalah, menunggu. Kerja-kerja pembersihan termasuk mengeringkan kerusi dan meja murid selain bahan bacaan dan Al-Quran. Dalam kejadian petang semalam, sekolah yang memiliki 174 murid itu dilanda angin kuat bersama hujan lebat dalam tempoh singkat sahaja iaitu sekitar 10 minit, namun menyebabkan kerosakan dianggar lebih RM200,000. Rumah dihias bagai istana. Begitulah dekorasi kediaman masing-masing setiap kali menjelangnya Aidilfitri. Uniknya, Komuniti Projek Perumahan Rakyat PPR Taman Sri Serigai Putatan. Suasana itu dilaksanakan secara bersama. Lobi Pangsapuri kini persis hotel dan kondo itu sekaligus mengikis stigma PPR di label pengotor dan tiada kesedaran sivik. Safwan Sawi ada laporannya. Tular di media sosial baru-baru ini membawa saya ke Blok C PPR Taman Sri Serigai. Apa yang anda lihat ini bukannya ruang tamu sebuah kediaman tetapi lobi utama setiap aras. Dekorasi di hadapan lift menjadi penghubung keakraban penghuninya. Memaparkan tema berbeza setiap tingkat menambah lagi seri mood raya yang bakal tiba. Collection semua dari rumah ke rumah, yang mana-mana rumah yang ini nih kami collection lah. Jadi kami pungut lah, macam simpan lah. Jadi dana untuk kami berapa yang ada, kami beli lah yang mana-mana patut kami bikin. Ini macam ibarat macam yang tidak hidup tu, yang sunyi, apa orang yang tidak kerjasama pak. Alhamdulillah selepas ketua blok kita, Encik Jeffrey bagi satu ide dan hasil dia inilah. Dulu yang malas pegang penyapu, sampah itu dibiarkan macam tu. Alhamdulillah sekarang orang tak payah disuruh, tak payah orang buat sendiri. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Koming sebelum ini berkata, bermula tahun ini, individu bakal memiliki kediaman PPR perlu menghadiri kursus kesedaran sivik bagi memberi kesedaran, pemahaman dan tanggungjawab hidup berkomuniti dan adab kejiranan. Berbeza penduduk di sini, belum pun kursus itu diperkenalkan, mereka sudah menerapkan nilai-nilai itu lebih awal. Adalah untuk silaturahim, ukhuwah antara komuniti di sini, sebab jarang kan kita masing-masing berbagai kaum di sini, so menyatukan tu memakan masa. Jadi alhamdulillah di sini banyak penyokongan, itu tujuan utama. Boleh kami mau pihak-pihak yang tertentu lah, bahkan bagi kami sponsor mau pasang CCTV supaya kami punya ni kan kekal lah, terjaga, tiada berlaku kecurian ke apakah. Pertandingan keceriaan Blok C ini kesinambungan penganjuran blok lain sebelum ini. Ia bukan sahaja mewujudkan keceriaan, secara tidak langsung mendidik penghuninya menjaga kebersihan sekaligus menjadi contoh kepada PPR lain di seluruh negara. Duduk B40 mentaliti first class, itulah rukun adab komuniti. Sekecil teratak biarlah kemas, syukur digamit lebaran diraih. Tambah pagar atap bagai cop parking, sampah hiasan. Tidak di PPR Seri Serigai, halaman asmara sesuci lebaran. Safwan Sawi, TV3.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi jaminan kuota minyak masak bersubsidi kekal 60,000 tan sebulan seperti sebelum ini. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata keputusan itu kekal seperti yang diputuskan Kabinet. Datuk Seri Salahuddin mengulas cadangan menurunkan kuota minyak masak bersubsidi kepada 40,000 tan sebulan berbanding 60,000 tan ketika ini. Ia berikutan kuota sedia ada tidak dapat dipenuhi syarikat pembungkus yang boleh menyebabkan berlaku kekurangan bekalan di pasaran. Kita telah dapat membuat satu keputusan setakat ini, itu kita kekal dengan kuota 60,000 sebulan. Dan kita pun pernah dan cuba untuk meningkatkan lagi kuota itu, ya, tapi masih lagi menunggu jawapan daripada pihak MOF. Beliau berkata demikian selepas pelancaran program Jualan Rahmah dan pematuhan pelaksanaan SHMMP di Besut. Pengguna diingatkan menyemak harga dan membeli tiket daripada aplikasi rasmi syarikat penerbangan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata langkah itu bagi memastikan tidak timbul isu perbezaan harga yang mengelirukan dan melampau, terutama pada musim perayaan apabila dibeli daripada aplikasi lain. Nasihat itu juga ditujukan Loke kepada bekas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong yang didakwa hanya memeriksa harga tiket penerbangan menggunakan satu aplikasi yang sama meskipun menggunakan 3 telefon bimbit. Semalam, Ahli Parlimen Air Hitam itu mendakwa harga tiket kelas ekonomi Kuala Lumpur Tawau Sabah mencecah RM3,138 hasil 3 semakan berasingan. Mantan Menteri takkan tak tahu bahawa Malaysia Airlines ada aplikasinya sendiri. Kalau cek mas punya tiket, mengapa pakai AirAsia punya apps? Ini macam nak beli KFC pergi McDonald. Tak masuk akal. Jadi yang pertama itu yang saya nak perjelaskan. Kalau mantan menteri ada membuat sedikit langkah seterusnya, cek dengan aplikasi lain, jawapan yang akan diterima itu jauh berlainan. Jadi itu yang saya berharap bahawa Yang Berhormat Wee Ka Siong tidak mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan orang ramai. Mengulas isu pihak ketiga menjual tiket penerbangan, Loke berkata beliau telah menghubungi Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Airlines Berhad, Kapten Izam Ismail, dan dimaklumkan MAS sudah memfailkan injaksi terhadap AirAsia berkenaan isu pertikaian berkenaan. Loke berkata hampir 80% tiket sehala MAS kelas ekonomi bagi penerbangan Kuala Lumpur Tawau dijual di bawah RM841 untuk tempoh 19 hingga 25 April ini. Kerajaan bersetuju dengan permohonan Kerajaan Negeri Sarawak untuk menubuhkan syarikat penerbangan sendiri bagi menangani isu tiket penerbangan yang mahal antara Semenanjung ke Sarawak dan Sabah. Perdana Menteri berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet Rabu ini. Persetujuan dibuat selepas mengambil kira kemampuan Sarawak untuk menubuh seterusnya menguruskan syarikat penerbangan yang dicadangkan itu. Saya tidak rasa tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh bersetuju kerana sudah dibuktikan dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke telah buat beberapa perundingan dengan syarikat penerbangan minta dikurangkan kos kerana ini dalam semangat perpaduan dan semangat hubungan persekutuan dengan negeri. Itu di antara yang mendesak adalah hubungan di antara rakyat. Dengan kos yang begini meningkat, tidak mungkin perkara ini tercapai dengan memuaskan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Hotel Raya di Kuching. Menurut Perdana Menteri, isu tiket penerbangan yang mahal menjelang perayaan bukan perkara baru dan banyak sesi libat urus telah dilakukan dengan syarikat penerbangan terlibat. Bagaimanapun, usaha itu masih gagal untuk membantu dalam mengurangkan dan menstabilkan harga tiket penerbangan untuk perjalanan dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak dan sebaliknya. Terdahulu, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam ucapannya memohon kepada Perdana Menteri untuk meluluskan cadangan Sarawak yang mahu menubuhkan syarikat penerbangannya sendiri. Variasi program musim raya untuk tontonan semua. Aplikasi Durio Plus pun percuma. Dapatkan pack aneka dengan Unify.
Selepas hampir sebulan program Skuad Seindah Kasih X Jom Ronda, Media Prima Berhad mengakhiri siri jelajahnya dengan menyantuni mualaf serta mahasiswa di Masjid Universiti Kebangsaan Malaysia UKM semalam. Pelbagai aktiviti dijalankan bagi merapatkan silaturahim antara saudara baru mahasiswa dan kaki tangan UKM. 30 mualaf yang hadir turut diberikan sumbangan kotak rezeki yang mengandungi barangan keperluan dapur seperti beras, sos, minyak masak, gula dan tepung. Masjid itu yang menjadi lokasi terakhir sebagai penutup program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Media Prima Berhad turut diserikan dengan kehadiran selebriti tempatan. Pelbagai aktiviti dilakukan baik daripada kami bersama-sama untuk membantu gotong royong membersihkan, seperti hari ini di Masjid UKM kami bergotong royong membersihkan di dalam dan di luar masjid, kemudian bersama-sama membuat memasak bubur lambuk dari pagi sehinggalah kita packing dan kita edarkan ke orang ramai. Timbalan Pengarah Pusat Islam UKM dalam pada itu berbesar hati dengan bantuan yang diberikan oleh pihak Media Prima dan berharap supaya program itu dapat diteruskan di masa hadapan. Kita memang sangat berharap pihak-pihak media dan pihak-pihak lain, pihak-pihak korporat adakan program CSR seperti ini. Di UKM khususnya, di Masjid UKM khususnya, kita akan sambut baik program-program sebegini. Kita nak mati dan semua orang nak masuk syurga. Betul? Itu persoalan. Ada satu jaminan daripada 3 perkara yang Nabi sediakan kepada kita. Bahasa hari ini orang kata talian hayat lah. Apa kata Nabi? Idza matal insan, satu hadis. Idza mata ibnu Adam, satu lagi hadis. Maka akan putus segala amalan kecuali 3. Nombor 1 yang Nabi letak sebagai jaminan kita di hari akhirat, sedekatun jariyah. Cuba buka dan rujuk. Apa kata Imam Nawawi dan semua ulama hadis yang lain? Sedekah jariyah di sini adalah wakaf. Wakaf menjamin harta kita akan mengalir walaupun kita sudah tiada. Semoga kita berwakaf di atas muka bumi ini, insya-Allah. Kehidupan lebih baik bersama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Gelas yang bertukar warna seperti batu permata. Vivo V27. Fotografi potret malam yang tiada tandingannya. Vivo V27. Sensor kamera IMX 766V. Vivo V27. Kamera selfie 50MP dan banyak lagi. Vivo V27. Lebih jelas, lebih terang. Vivo V27. Jualan kenderaan Malaysia meningkat kepada 78,000 unit pada Mac berbanding 73,000 bulan sama tahun lalu. Menurut Persatuan Otomotif Malaysia MAA, ini susulan syarikat memenuhi tempahan yang dibuat semasa tempoh pengecualian cukai jualan. Ia juga disebabkan penghantaran pantas oleh syarikat yang tahun kewangannya berakhir pada 31 Mac selain kempen promosi Aidilfitri. Jualan kenderaan penumpang melonjak kepada 70,000 unit, manakala jualan kenderaan komersial naik kepada 7,800 unit. Dari segi jumlah pengeluaran, MAA berkata sebanyak 76,000 kenderaan dikeluarkan pada Mac berbanding dengan 59,000 unit tahun lalu. Kerajaan telah mengenal pasti peluang pelaburan RM1 bilion dengan 49,000 peluang pekerjaan dalam ekonomi digital menjelang 2025. Ini menerusi program Mangkin Malaysia Digital atau Pemangkin yang dilaksanakan melalui Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dengan peruntukan kerajaan RM192 juta. Ada sejumlah yang berbentuk grant, ada sejumlah yang berbentuk pelaburan daripada sektor swasta. Dan ada beberapa insentif ya, yang dimaksudkan. Dia melibatkan pelbagai ikhtiar merentasi 9 sektor yang saya sebutkan tadi.
Sementara itu, 9 sektor menjadi tumpuan di bawah program pemangkin. Mereka adalah pelancongan, pertanian, bandar, kandungan kewangan, perdagangan, servis, kesihatan dan ekonomi Islam. Inisiatif di bawah setiap sektor tumpuan akan diumumkan secara berperingkat bermula Mei. Kerajaan mensasar ekonomi digital menyumbang 25.5% kepada ekonomi negara dan mewujudkan lebih 500,000 pekerjaan menjelang 2025. Industri insurans mencatat peningkatan premium langsung kasar sebanyak 10% kepada RM19.4 bilion tahun lalu berbanding 2021. Bagaimanapun, keuntungan penaja jaminan menguncup 23% kepada RM1.56 bilion berikutan kerugian dalam perniagaan insurans motor serta perubatan dan kesihatan. Menurut Persatuan Insurans Malaysia (PM), portfolio motor kembali mencatat kerugian ekoran peningkatan jumlah kemalangan. Pada masa yang sama, ia kekal penyumbang utama premium insurans selain kebakaran. Insurans motor adalah perniagaan terbesar mewakili 46% jumlah premium. Pembayaran tuntutan harian motor juga menyumbang majoriti jumlah tuntutan dengan purata RM13 juta sehari atau 72% jumlah pembayaran. Insurans perubatan dan kesihatan pula mencatat kenaikan premium 1% kepada RM976 juta. Bagaimanapun, margin penaja jaminannya menurun kepada 5% tahun lalu berbanding 12% pada 2021 berikutan tuntutan lebih tinggi. Industri insurans mencatat purata tuntutan sehingga RM19 juta setiap hari tahun lalu. Pertumbuhan kredit di Malaysia dijangka berkurangan sedikit kepada 4.3% tahun ini berikutan prospek ekonomi yang lemah dan kos pinjaman tinggi. Fitch Solutions bagaimanapun berpendapat bank tempatan secara agregat kekal pada kedudukan stabil. Begitu juga dengan kualiti aset dan mudah yang kukuh walaupun langkah sokongan telah ditamatkan secara berperingkat. Firma itu mengunjurkan bank-bank mempunyai permodalan yang baik dengan nisbah modal sistem perbankan agregat pada 18.5% pada Februari lalu. Selain itu, liputan mudah tunai sistem perbankan dan nisbah pinjaman kepada deposit akan terus menyokong kestabilan kewangan di negara ini. Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini dengan indeks utama bergerak dalam jajaran sempit menjelang pengeluaran data keluaran dalam negara kasar China esok. Pada jam 5 petang, FBM KLCI turun 0.02%. Sementara itu, ringgit ditutup rendah pada 4.42 berbanding dolar Amerika. Yang bertukar warna seperti batu permata. Sensor kamera IMX 766V. Vivo V27. Setiap tahun, pelbagai kempen dan filem sempena Ramadan dan Aidilfitri giat dipertontonkan bagi menampilkan kelainan dalam mesej yang ingin disampaikan. Justru jenama pencipta kediaman sihat Kuku International Malaysia, Sendirian Berhad, memperkenalkan kempen Lawan Lesu bersama Kuku untuk memberi inspirasi kepada masyarakat. Mengetengahkan mesej Lawan Lesu bersama Kuku, kempen kali ini bertujuan memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia untuk memiliki kehidupan yang lebih sihat dengan produk ditawarkan jenama itu. Kami juga percaya bahawa bagi rakan-rakan Muslim yang menjalani ibadah puasa, mungkin mereka akan berasa letih dan juga lesu. So, oleh itu kami ingin mengajar semua orang lawan lesu dengan Kuku. Tambahnya, menerusi kempen ini, filem pendek raya istimewa bertajuk Menyelamatkan Kampung bersama Bintang Pujaan diperkenalkan dengan penampilan cameo duta jenama berkenaan, penyanyi Datuk Seri Siti Nurhaliza dan selebriti Korea Selatan Lee Min Ho. Jalan cerita dan seluruh konsep dalam filem ini juga sangat
kelakar dan juga menarik, dan pada masa yang sama juga sangat menyeronokkan. Dan dalam filem ini kami juga berkongsilah cara macam mana untuk lawan lesu. 9 tahun bertapak dalam pasaran tempatan, KUKU komited mempelbagaikan kempen dan inisiatif. Kami harap boleh terus mengukuhkan kedudukan KUKU sebagai pencipta kediaman yang lagi sihat, iaitu Healthy Home Creator, yang membolehkan Malaysian boleh bernafas udara yang lagi sihat, makan lagi sihat, minum air yang lagi sihat dan juga tidur dengan lebih sihat. Konsep filem Raya KUKU juga diperluaskan kepada pelbagai medium dan aktiviti menarik. Kunjungilah ramai-ramai truk sihat KUKU ini sebab anda boleh membawa balik banyak hadiah yang menarik sekali dengan menikmati promosi lawan lesu bersama KUKU. Apa ini promosi lawan lesu? Dia adalah satu pelan sewaan bulanan yang serendah daripada RM55 sebulan dan membolehkan rakyat Malaysia menikmati kehidupan yang begitu sihat sekali. Untuk maklumat lanjut, layari laman Sesawang tertera. Berkongsi rezeki dan bersedekah antara amalan mulia yang dilakukan terutama ketika bulan Ramadan. Sebagai jenama yang dekat dengan rakyat, Unilever Malaysia menerusi Kenor tidak melepaskan peluang untuk memberi semula kepada masyarakat memerlukan melalui program Kenor 30 Hari 30 Masjid. Berkolaborasi bersama stesen radio media Prima Audio Hot FM, program ini bertujuan untuk berkongsi keberkatan Ramadan kepada golongan yang memerlukan, terutamanya dari B40. Kira-kira 3,000 pak makanan moreh diagihkan sepanjang bulan puasa ini di masjid-masjid sekitar Lembah Kelang. Sempena bulan Ramadan yang mulia ini, Kenor berhasrat untuk memberi balik kepada masyarakat yang memerlukan. So, program kita ni ialah untuk pergi ke masjid-masjid di Lembah Kelang untuk mengagihkan 100 pak rendang ayam di setiap masjid. So, kita pun amat bersyukur dan amat gembira juga kalau kita boleh membagi balik kepada masyarakat yang memerlukan. Kenor memilih untuk memberikan rendang ayam kerana juara itu sinonim dengan sambutan Aidilfitri dan ingin berkongsi keenakan dengan golongan yang kurang bernasib baik. Inisiatif ini juga selaras dengan objektif syarikat memberi kebaikan dalam setiap hidangan. So kita agihkan around 100 pak rendang ayam. Selain itu juga kita juga bagikan pak goodie Kenor. So dalam pak goodie Kenor tu kita pun ada chicken cubes juga. So chicken cubes tu bolehlah guna untuk balik rumah untuk masakkan rendang ayam juga. Selain daripada aktiviti kita kat mosque juga, kita pun ada kat supermarket di pasar raya terdekat, kita pun ada buat promosi-promosi yang menarik juga. So bolehlah pergi ke pasar raya terdekat untuk tengoklah apa promosi kita kat pasar. Mengorak langkah ke hadapan, jenama itu kini rancak menjalankan kempen Sentuhan Sempurna Kenor bersama pasaran seluruh negara bagi membolehkan orang ramai mendapatkan cube pati ayam Kenor untuk menyediakan hidangan rendang sempurna Aidilfitri ini. Untuk maklumat lanjut, layari laman Sesawang tertera. Hidrasi memainkan peranan penting bagi produktiviti individu terutamanya dalam menghadapi cabaran berpuasa di bulan Ramadan. Menyedari kepentingan itu, 100 Plus menyertai skuad Seindah Kasih X Jom Ronda. Anjuran media Prima Berhad bagi meningkatkan kesedaran mengenai hidrasi sambil menyumbang semula kepada masyarakat. Mengambil peranan sebagai rakan kongsi penghidratan skuad Seindah Kasih X Jom Ronda, objektif utama 100 Plus ialah untuk menyokong umat Islam kekal produktif dengan memastikan mereka terhidrat dan bertenaga sepanjang bulan Ramadan. Kami ingin meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia tentang kepentingan hidrasi terutamanya dalam bulan Ramadan. Ini kerana air adalah suatu unsur yang paling penting dalam badan. Dehidrasi sebanyak 20% boleh mengakibatkan penurunan ketara dalam prestasi kerja, terutamanya memerlukan konsentrasi dan juga ingatan. 100 Plus Aktif contohnya merupakan minuman isotonik yang dirumus khas dengan elektrolit dan juga vitamin B. Ia boleh menghydrate lebih baik daripada air, maknanya menyerap air lebih bagus dalam badan kita. Tambah lagi ia tidak berkarbonat ataupun tidak bergas dan selesa untuk perut kita dan merupakan satu pilihan yang bijak untuk bulan Ramadan. Skuad turut menjelajah ke Kuala Nerus, Terengganu bersama rakan selebriti 100 Plus Naim Daniel bagi bergotong royong memasak bubur lambuk bersama 60 jemaah Masjid Kampung Seberang Takir dan pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza.
Sejumlah 700 bekas bubur lambuk diagih selain menyantuni 30 asnaf dan diberikan sumbangan kotak rezeki termasuk produk 100 Plus aktif. Naim merasakan sebenarnya bulan Ramadan ni adalah bulan yang terbaik untuk kita give back, especially untuk kita nak bersihkan diri daripada sebarang benda-benda yang kita tak inginkan sebelum ni. Jadi dengan cara ini kita dapat beramal juga dan kita dapat sama-sama mengimarahkan situasi di masjid. 100 Plus bersama skuad Seindah Kasih X Jom Ronda yang dilancarkan 22 Mac lalu mengunjungi rumah anak yatim, orang tua, golongan ibu tunggal dan masyarakat B40 di zon utara, selatan, tengah dan pantai timur. Dalam kemeriahan menyambut Ramadan di negara ini, nasib golongan kurang berkemampuan tidak dilupakan. Unilever menerusi jenama sabun kebersihan Lifebuoy bekerjasama dengan Pertubuhan Bukan Kerajaan Hope Worldwide Malaysia bagi meraikan 40 keluarga daripada komuniti B40. Acara itu merupakan sebahagian daripada inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Lifebuoy, Bringing Hope, Changing Lives. Menurut Ketua Unit Perniagaan Penjagaan Diri Ketua Unilever Malaysia, Lenny Chua, majlis berbuka puasa yang julung kali diadakan untuk keluarga kurang berkemampuan itu dianjurkan bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga tarbiat kebersihan dan mencuci tangan dengan cara yang betul. Kami sentiasa bekerjasama dengan rakan kongsi kita orang. Macam hari ini ada Watsons dengan Hope Worldwide, which is our NGO partners, untuk menganjurkan majlis buka puasa hari ini yang sangat istimewa. Bukan saja kami bagi makanan yang sangat enak dan berkhasiat, kami juga memberi pack penjagaan kebersihan diri yang ada barang-barangan Lifebuoy dan barang-barangan daripada Watson as well. Cabaran yang tali keluarga ialah pertama, kalau kita nak tolong keluarga B40, pertama ialah makanan ke keperluan sabun. Of course, makanan yang sangat utamakan tali keluarga, tapi untuk nak mentolong mereka, tali kesihatan, kebersihan pun sangat penting. Dia boleh support satu family saya dengan 7 beradik untuk anak saya. Saya rasa bersyukur dapat join dengan satu family dengan Lifebuoy untuk satu keluarga untuk makan malam. Di bawah inisiatif CSR Bringing Hope Changing Lives, sumbangan produk penjagaan diri turut diperluaskan kepada 1,200 keluarga kurang berkemampuan di seluruh negara. Gelas yang bertukar warna seperti batu permata. Vivo V27. Fotografi potret malam yang tiada tandingannya. Vivo V27. Sensor kamera IMX766V. Vivo V27. Kamera selfie 50 MP dan banyak lagi. Vivo V27. Lebih jelas, lebih terang. Vivo V27. Beralih ke laporan antarabangsa. Pusat Astronomi Antarabangsa IAC memaklumkan kemungkinan besar Hari Raya Aidilfitri akan jatuh pada Sabtu. Badan Astronomi yang berpangkalan di Abu Dhabi itu menerusi laman Twitternya memaklumkan penampakan anak bulan pada petang Khamis adalah sangat sukar. Tambahnya, melihat anak bulan Khamis ini juga adalah mustahil dengan teleskop di kebanyakan negara Arab kecuali bahagian Afrika Barat bermula dari Libya. Proses itu memerlukan teleskop yang tepat, pemerhati profesional dan keadaan cuaca yang luar biasa. Namun gabungan faktor-faktor itu sangat jarang berlaku. Sehubungan itu, anak bulan dijangka tidak dapat dilihat walaupun menggunakan teleskop dari mana-mana sahaja di dunia Arab. Dijangkakan kebanyakan negara-negara Islam lain berkemungkinan akan mengumumkan permulaan bulan Syawal pada Jumaat. Bagaimanapun, bagi negara yang memerlukan penglihatan tepat dengan cerapan teleskop tempatan, mereka dijangka akan menggenapkan 30 hari berpuasa. Sekurang-kurangnya 750 hektar kawasan hutan musnah di kawasan barat daya Perancis yang merentasi sempadan Sepanyol. Ia berikutan cuaca kering yang menjadi faktor utama beberapa bangunan dan ladang penduduk tempatan di bandar Portbou terjejas.
Pihak berkuasa Iran bertindak menutup lebih 150 perniagaan dalam tempoh 24 jam gara-gara tidak menghormati kewajipan wanita untuk bertudung di bawah kod berpakaian Islam di negara itu. Penutupan itu diumumkan sehari selepas pihak polis memaklumkan mereka kini sudah melaksanakan rancangan untuk menangani wanita yang melanggar undang-undang dengan menggunakan kamera pengawasan dan teknologi pengecaman muka. Hampir 2 tan kokain dengan nilai pasaran lebih 400 juta euro ditemui terapung di laut di luar pantai timur Sisili, Guardia di Finanza. Rekod rampasan dadah terbesar itu disimpan dalam 70 bungkusan yang dibalut dengan teliti untuk mengelakkan kebocoran air, disatukan dalam paket nelayan dan dilengkapi dengan alat isyarat bercahaya. Gelas yang bertukar warna seperti batu permata. Vivo V27. Fotografi potret malam yang tiada tandingannya. Vivo V27. Sensor kamera IMX766V. Vivo V27. Kamera selfie 50MP dan banyak lagi. Vivo V27. Lebih jelas, lebih terang. Vivo V27. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukan negara minggu ini terus meraih kebanggaan dengan pencapaian baik atlet kebangsaan, terutamanya dalam sukan berbasikal dan badminton. Di Jen, kem basikal track negara tidak pulang dengan tangan kosong dari saingan antarabangsa Belgium yang berakhir semalam apabila wakil tunggal di perlumbaan akhir acara Kirin, Muhammad Shafidah Sharum, memastikan kem Malaysia ceria dengan pingat perak. Pasukan negara menghantar 4 penyertaan diketuai Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, Muhammad Shafidah Sharum, Muhammad Fadil Muhammad Zonis dan Muhammad Ridwan Saruk menyaksikan kesemuanya mara ke separuh akhir Kirin sebelum hanya tinggal Shafidah yang berjaya meneruskan kemarahan ke saingan penentuan pingat. Wakil tunggal Malaysia itu bermula dari belakang kelompok 6 pelumba sebaik saingan bermula dengan tumpuan awal lebih kepada juara Eropah 2022 dari Perancis, Sebastian Vijay, Neil Monks dari Scotland dan wakil Lithuania, Justas Biniovices. Bagaimanapun, strategi yang baik membolehkan Shafidah memintas pelumba lain menuju penamat. Namun kemuncak pecutan akhirnya itu masih belum mampu melepasi Vijay yang unggul pertama mencecah garisan penamat. Posisi naib juara tetap satu kebanggaan buat Shafidah yang turut tersenarai dalam program khas Road to Gold Paris 2024 bersama Datuk Azizul Hasni. Ini juga pingat perak Kirin kedua buatnya selepas pencapaian sama di Piala Negara-Negara UCI di Mesir bulan lalu. Juga menghadirkan kebanggaan skuad badminton para negara yang ceria dengan 2 pingat emas di saingan para antarabangsa Brazil di Sao Paulo. Siapa lagi penyumbang kedua-dua emas berkenaan kalau bukan jago badminton para negara, Chia Lek Hau. Di kemuncak saingan, Lek Hau memulakan rentak emas dengan bergandingan bersama Muhammad Faris Anwar dalam acara bergu SU5 berdepan Chirag Barita Rajkumar dari India. Masih segar dengan kejuaraan di Sepanyol Februari lalu, mereka sekali lagi unggul menerusi kemenangan sengit straight set 21-13, 21-18 untuk memenangi gelaran kedua tahun ini. Lek Hau kemudian meneruskan aksi cemerlang dalam final kategori perseorangan yang menyaksikan pertarungan sesama dua wakil Malaysia itu. Kali ini dia mengecewakan Muhammad Faris juga dalam permainan straight set. Pemenang pingat emas Paralimpik Tokyo itu merakam keputusan 21-19, 21-19 yang juga kejuaraan keduanya tahun ini. Sementara itu, kejuaraan Badminton Masters Malaysia 23 hingga 28 Mei di Axiata Arena pastinya dinanti peminat. Susulan jangkaan penyertaan semua pemain ranking 10 terbaik dunia, terutamanya dalam kategori perseorangan lelaki. Ia berikutan kejuaraan itu nanti akan menjadi siri jelajah pertama BWF yang mula menawarkan kutipan mata ranking Race to Paris untuk kerayakan Sukan Olimpik Paris 2024. Sekalipun Piala Sudirman 14 hingga 21 Mei depan di Suzhou, China terlebih dahulu menawarkan mata ranking kerayakan Race to Paris, tetapi ianya adalah kejuaraan campuran dan berbeza format berbanding siri jelajah BWF, menjadikan Masters Malaysia berstatus 500 BWF paling dinantikan
selaku seri pertama jelajah yang menawarkan mata Olimpik dan tentunya mengumpulkan semua pemain terbaik dunia sebagai pencaturan awal masing-masing. Memang penting, so bagi saya memang step by step lah. So kita memang prepare mentality sebab main kat home ground tak senang kan. So kita prepare lah untuk handle tu pressure. So inilah first untuk qualification untuk PMM ini. So kita just enjoy and give our best. Dengan kelebihan beraksi di laman sendiri, BAM berharap pemain negara dapat meraih keputusan terbaik bagi membuktikan mereka sememangnya layak berada dalam senarai program Road to Gold yang didominasi skuad badminton negara. Player-player daripada overseas, kita telah mendapat confirmation bahawa kebanyakan pemain-pemain top 10 akan datang. Kerana selepas mereka berada di Sudirman di China, mereka akan terus ke Pro 2 Master untuk sebagaimana yang saya katakan lagi. I think it is a very, for them, a valuable tournament. Give them a good ranking points or qualification points. Itu sebagaimana saya dapat daripada confirmation daripada BAM dan BWF. Kita lihat especially men's single, most of the top 10 players are here. Pada edisi lalu, Masters Malaysia sedikit suram selepas ketiadaan pemain bintang seperti pemain nombor 1 dunia Victor Axelsen dan jago tempatan Li Zijia. Namun, kali ini sudah semestinya tiket perlawanan yang akan mula dibuka Khamis ini laris susulan kehadiran pemain-pemain 10 terbaik dunia dalam semua kategori. Saingan Piala MFL 2023 memasuki aksi ke-7. Terengganu FC 2 meneruskan rekod cemerlang apabila mencatat kemenangan ke-7 berturut-turut dalam aksi kumpulan A apabila menewaskan Kelantan United FC 4-1. Kejadian itu menyaksikan skuad bimbingan Hairudin Omar gah di puncak dengan 21 mata berkelebihan 5 mata berbanding PDRM FC di tangga kedua. Beraksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gombada, TFC 2 bermula garang apabila mendahului 2-0 melalui cerengan Syaiful Hakim dan Syami Zamri. Sekalipun Kelantan United mendapatkan jurang gol melalui Anik Arami minit ke-27, Syaiful Hakim dan Syami Zamri sekali lagi mencetak nama selaku penjaring ketiga dan keempat sebelum rehat. Bersambung babak kedua, kedua-dua pasukan cuba menambah jaringan. Namun, keputusan 4-1 kekal sehingga wisa penamat. Tanpa sebarang kemenangan, Kelantan United kekal di tangga tercorot tanpa sebarang mata. Sementara itu, PDRM FC terus memberi tekanan di tangga kedua kumpulan A apabila mendudukkan Penang FC 2-0 di Stadium Bandaraya. Bagaimanapun, gol-gol PDRM hanya terhasil di babak kedua menerusi sepakan percuma Jakri Faye dan tadukan Nana Buike Cukwu. Penang cuba mencari gol sagu hati namun benteng pertahanan PDRM kekal bertahan sehingga tamat masa permainan. PDRM kini berada di tangga kedua dengan 16 mata, manakala Penang kekal di tangga kelima dengan 7 mata. Ke perkembangan sukan antarabangsa, saingan MotoGP Grand Prix Amerika Syarikat, pelumba LCR Honda Alex Rins memanfaatkan kesilapan pendahulu semasa Francisco Bagnaia untuk muncul juara di Austin, Texas. Ini kejuaraan pertama musim ini buat pelumba Sepanyol berkenaan dan yang ke-6 dalam keranya. Selepas berjaya mendominasi acara pecut Sabtu lalu, pastinya ia memberi kelebihan buat Bagnaia untuk memberikan tendangan sengit pada aksi pusingan ketiga musim ini yang berlangsung di Lita Americas. Namun, jangkaan itu nyata meleset apabila Bagnaia yang juga pendahulu musim ini terjatuh ketika aksi baru saja memasuki pusingan kedua dan ia pantas dimanfaatkan Rins untuk memimpin perlumbaan sekaligus menamatkan saingan selaku juara. Ia juga merupakan podium kedua Rins di Lita sama ketika beraksi bersama pasukan Suzuki X-Star pada 2019. Dua kabar ini Ducati VR46 pula di tempat kedua dan pelumba Yamaha Fabio Quartararo melengkapkan podium. Laporan tadi mengakhiri Sema Sukan malam ini. Saya Hasnida Hanim Ahmad Kamil teruskan bersama berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Apa yang membuatkan raya itu raya? Adakah kemaafan yang dipinta? Atau bertemu saudara yang lama tak jumpa? Mungkin rendang masakan nenek? Rendang. Sebenarnya lebih meriah apabila sama-sama menonton variasi program musim raya. Unify TV macam-macam ada. Sempena raya ini, cuba aplikasi Durio Plus percuma. Langgan pack aneka hari ini dan dapatkan semuanya dengan Unify.
Bertemu kembali, sebuah syarikat peruncit dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan menjual telur melebihi harga maksimum Januari lalu. Bagaimanapun, seorang pengurus syarikat wanita 26 tahun yang mewakili Kumpulan Usaha Keluarga Jaya Sendirian Berhad mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Mengikut pertuduhan, premis syarikat itu telah menjual barangan harga terkawal iaitu telur ayam grade B dengan harga 70 sen sebiji. Nilai itu melebihi harga maksimum runcit iaitu 43 sen sebiji. Kesalahan dilakukan di premis syarikat di Jalan Perjiranan 2, Bandar Dato' On, Johor pada 2 Januari lalu. Pendakwaan kes di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sebutan semula kes 18 Mei depan. Baiklah, sekian buletin utama. Bersama kita mengejar keampunan pada malam Ramadan yang berbaki ini. Suasana sekitar Masjidil Haram yang dibanjiri umat Islam menunaikan ibadat pada malam 10 terakhir Ramadan menutup buletin utama. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.